Okey, orang dah sebut K-car. K-car, kereta kecil, K-car kan? Kereta kecil, K-car sebut. Ini K-car, itu K-car. Apa itu K-car? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fifi daripada ADZ Motor Lostak. Okey, hari ini kita ada sebuah K-car Daihatsu Tanto Custom RS Turbo tahun 2021. Okey, K-car, apa yang hampa faham tentang K-car? K-car ni kita bagi definition sikit lah. K-car ni dia punya maksud K itu sendiri adalah ringan, kenderaan yang ringan, dan dia punya dimension kereta ni pun dia ambil kira untuk dijadikan dia di kategori sebagai K-car. Okey, yang saya tahu dia punya lebar dia tidak melebihi 1.48 meter. Dia punya panjang tidak melebihi 3.4 meter dan tinggi dia tak lebih daripada 2 meter. Okey, itulah sebuah K-car yang kita boleh describe melalui rupa luaran dia. Kalau dari segi engine capacity dia hanyalah 660cc. Barulah digelar K-car. So untuk kereta K-car ni dia dibuat untuk apa? Sebenarnya kereta K-car ni dia buat untuk penjimatan minyak yang maksimum, untuk ruang yang maksimum. Dalaman nampak macam kecil tapi dalam dia cukup luas. Sat lagi kita tunjuk. Okey, lepas tu kereta ni pula dia jimat daripada kos selenggara dan berbagai lagi. Okey, first kita nak review bahagian hadapan Daihatsu Tanto ni juga. Kalau hampa tengoklah model-model K-car ni di Jepun, ada model Toyota, ada model Honda, ada model Mitsubishi dan sebagainya. Tapi rupa dia seakan-akannya semua lebih kurangnya sebab dia menggunakan saiz yang saya cakap tadi. Dia perlulah saiz yang sama, dimension yang sama untuk dijadikan dia sebuah K-car, dan juga CC pun 660 turbo. Okey, CC 660 turbo ni jangan ingat dia tak power sebab dia dah ada turbo. Power dia equivalent dengan 1000cc NA, lebih kurang. So dia memang sedap untuk long distance pun boleh, hampa nak main town pun boleh. Okey, so bahagian depan dia untuk kereta ni dia dah datang dengan LED, lampu LED, ada dekat sini integrated signal, dan juga dekat sini dia ada dia punya DRL. Sini pun ada DRL. Untuk unit ni DRL adalah optional, tapi yang ni dia damai sekali. Ada chrome finishing dekat sini, ada fog lamp. Okey, yang ni dia punya depan lah. Depan ni ada sensor semua, dia ada pre-crash apa semua ada dekat sini. Okey, untuk kereta ni juga dia dah main dengan 360 camera. Okey, jom kita tengok bahagian tepi dia pula. Nampak tak? Tanto. Tinggi dia sama tinggi dengan saya. Saya tinggi dekat-dekat 180 cm tau. Kalau tinggi macam ni dari luar, dan kalau kita duduk dalam, headroom memang terbaik lah. Memang clear. Head clearance kita memang wah, luas dan selesa. Okey, untuk bahagian tepi, kita tengok side tepi sini, dia ada cermin dekat sini kalau perasan. Dia punya cermin segitiga tadi panjang dan juga luas. So visibility kita memang cukup mudah. Kita nak tengok keluar simpang, tak ada benda yang lindung kita. So pandangan kita memang terbaik. Okey, untuk rim yang ni, unit ni dah datang dengan 14 inci rim. Tayar memang cukup murah lah kalau 14 inci rim. Okey, untuk side panel pintu ni, nampak dia dah ada molding semua siap dekat sini. Yang ni optional lah, tak semua model dilengkapi dengan benda ni. So yang ni dah datang sekali dah. Lepas tu yang ni dia ada keyless system, ada keyless entry, ada push start button. Ini pun pintu sliding door kiri dan kanan. Okey, memang berpuas hati lah kereta ni, senang. Okey, apa kelebihan sliding door untuk K-car ni? Okey, untuk kereta biasa, kita definisikan kereta ni senang lah. Kereta ni memang kereta second car yang orang naik daily, yang orang banyak bawa anak-anak balik sekolah ataupun taksi anak-anak ataupun pergi mana-mana. So untuk kereta yang pintu buka macam ni, kalau budak-budak dia buka dah hentamnya kereta sebelah, dia tak tengok dah. So kalau sliding door dia buka ke belakang, jadi selamat. Benda ni dia jadi advantage lah. So kita untuk budak-budak ni kita selamat sikit lah. Kita tak payah buka macam tu kena kereta orang. So risiko tu dah tak ada dah. Okey, lagi satu dia mudah. Bila sliding door bukaan dia cukup luas. Kita nak keluar masuk senang. Bukan dekat budak-budak saja, orang tua-tua nak keluar masuk yang lutut ketak-ketak ni semua ngam. Okey, jadi kita tengok bahagian belakang pula. Okey, untuk bahagian belakang memang cukup luas kalau kita nak load barang yang banyak. Okey, dalam ni nak bawa apa? Sebab seat arrangement dia boleh lipat seat ni folding hampir flat. So dia boleh letak barang macam-macam. Kalau hampa nak bawa mesin basuh, nak bawa peti ais, nak bawa barang-barang perabot, nak bawa barang-barang apa yang panjang-panjang, tak ada masalah. Sini semua boleh buat. Nak bawa basikal, hampa kaki bawa main mountain bike, kaki main road bike, tak ada masalah. Sini semua boleh masuk. Jangan curi lembu je bubuh dalam ni. Pun celus juga. Okey, untuk space belakang untuk Tanto ni, sekiranya kita tak bawa penumpang belakang, kita nak bawa barang, kita boleh lipat dari sini. Dia ada satu hook dekat sini. Macam tu saja. Dia akan turun automatik. Belah sini pun sama. Okey. So kalau kita nak turunkan dia lagi jauh pun boleh, tak ada masalah. Kita kena cuba raise seat ni ke depan sikit. Okey, saya akan tunjuk. Okey, ini kedudukan yang tadi. Yang seat ni fully ke belakang. So kita akan adjust balik seat ni.
Okey, satu. Dua ni kita naikkan balik. Dan ni kita adjust balik ke depan. Okey, ini dah full ke depan. So sini kita turunkan. Nampak? Dia lagi jauh dia boleh pi. Sama juga dengan sebelah sini. Kita boleh tarik ni. Okey, dan turunkan dia macam ni. Nampak? Dia punya ruang dia. Cukup luas. Dan seat depan ni pun jangan lupa. Boleh adjust ke depan juga. Okey? Okey, untuk interior kereta ni, seat dia, kalau seat depan dia dah seat sambung dah. Okey, dia dah sekali dah. Lepas tu dia ada armrest dekat tengah ni. Kalau anda boleh tengok, nampak ni armrest dia. Kita boleh letak untuk driver asing, untuk passenger pun asing. Seat dia combination half leather dan juga fabric, memang selesa. Okey, jadi kita masuk dalam kan. Kita tengok macam mana. Full lama. Dia punya room head clearance memang cukup mantap. Okey, untuk model ni juga, dia punya kelebihan dia, seat belah driver ni boleh rapat sampai ke belakang. Tujuan dia untuk kita nak berehat ke camping ke kereta ni sangat sesuai. Okey. Saya tunjuk contoh. Yang ni maksimum untuk seat ni. Tapi kalau kita nak anjak ke belakang lagi, kita ada satu button dekat sini, kita tekan. Dia unlock, so kita boleh renjak ke belakang. Nampak? Dan satu lagi kelebihan, kalau kata anda perasan kereta ni, dia tak ada pillar B. Nampak pillar tengah ni? Tak ada langsung. So untuk keluar masuk, akses keluar masuk memang senang, memang besar. Tu saya kata tadi, kalau nak bawa perabot pun tak ada masalah. Nak bawa lembu pun tak ada masalah. Nampak ni, semua boleh masuk ni. Tak ada tiang tengah. Oi, jauh ya? Oh, jauh sikit dia boleh anjak, shock je lah. Okey, untuk interior. Dia punya meter, kita tengok meter dulu lah. Meter dia dah fully digital. Semua display yang boleh tengok dekat sini memang cukup canggih. Kereta yang harga dia bawah 100,000 tapi yang dapat features yang macam ni bagi saya sangat-sangat best. Lagi satu kompartmen yang saya nak cerita. Kompartmen dekat sini besar untuk kita letak barang ke apa ke, semua kat sini ada. Okey, sini ada satu storage lagi. Tepi tu ada card holder. Sini ada card holder. Okey, ruangan kaki selesa. Boleh langkah sana, boleh langkah sini. Untuk orang yang tinggi macam saya cukup selesa. Okey, kat tengah ni dia punya aircon panel semua digital. Dekat sini dia punya infotainment. Dia ada steering control, ada audio control dekat sini, ada 360 camera. Lepas tu ada dengan auto cruise lagi, adaptive cruise control, dan juga ada power button untuk tambah kelajuan masa memotong. Okey, lagi satu kelebihan untuk kereta-kereta yang K-Car ni, pintu dia akan buka macam ni, 90 degree. Nampak? Bukaan dia 90 degree. Ini kelebihan bila tak ada pillar B. Nampak tak saya keluar masuk macam mana? Sangat mudah, sangat selesa dan sangat luas. Tapi mesti akan ada orang yang persoal. Tak ada pillar B, tak safety ya. Jangan risau. Ini teknologi bukan kereta ni pertama guna. Banyak lagi kereta sport pun ada yang guna. Contohnya RS8. RS8 tak ada pillar B. Dia pintu dia buka macam tu, perasan tak? Okey. So tak ada masalah. Benda tu tak ada isu. Okey, kita dah tengok dah spek kereta ni, features yang ada pada kereta ni dan apa-apa advantage yang ada pada kereta ni. Jadi, harga kereta ni tak mahal. Bawah RM100,000 sahaja. Kalau anda rasa kereta ni sangat berbaloi, anda akan rasa berbaloi untuk harga tu. Dan kalau kata anda rasa kereta ni kecil, kereta ni harga dia tinggi, maksudnya kereta ni bukan untuk anda. Okey? So kereta ni siapa yang inginkan style, nak kereta yang memang betul-betul serve the purpose, nak kereta kecil, kereta yang second untuk kita main dekat town, untuk kita mudah akses segala benda, parking dan sebagainya, ini adalah jawapan dia. Harga bawah RM100,000 saja. Okey, kereta ni kalau bagi saya sangat-sangat baloi. Hampa jimat dekat maintenance, hampa jimat dekat dia punya road tax, hampa jimat dekat dia punya petrol dan macam-macam lagi. Okey, cuma satu saya nak bagi tahu, unit K-Car macam ni, yang unik, yang banyak feature macam ni, dia tak ada dekat Malaysia yang market brand new. Tak ada. Yang ada cuma recon unit sahaja. Contoh macam kita orang masuk ni. Jadi kalau hampa berminat dengan kereta ni, minat dengan dia punya style dia, hampa boleh contact kita punya showroom, boleh contact kita punya sales person dekat ADZ Motor Alostak, ataupun contact saya sendiri, Fifi. Okey? Boleh main ke showroom kami untuk test drive kereta ni, rasa sendiri. Kita bukan ada kereta ni saja, macam-macam kereta kita bawa masuk. Sampailah ke model-model yang premium, high end, semua kita ada. Okey? Jangan lupa main ke ADZ Motor, subscribe kami punya channel. Okey? Tunggu kami punya video-video yang akan datang. Jumpa lagi di video yang akan datang.